safe and sound. I can lift you up. I can show you what you won't see and take you where you want to be. You can be my love. Even if the sky is falling down, I know you'll never. Assalamualaikum dan hai semua. Saya adalah Nelisa, wartawan dari TV PSS Pancurian TV. Pada hari ini, 4 hari bulan 8, Persatuan Pelajar Tingkatan 6 telah mengadakan Majlis Pilihan Raya bagi tahun 2026. Jom kita sama-sama saksikan program ini. Muhammad Syarul Ikhwan bin Zaidan, Muhammad Ashraf Daniel bin Zulkifli, Muhammad Fazli bin Zulkifli, Muhammad Daniel Muhammad Ishraf bin Ismail. We were always above you, the number one. We were riding through the night, onward on a side, once upon a time, once upon a time. I guess the sun, sun sky, crossing on lines, once upon a time, once upon a time. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a minibar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak nak tanya pendapat Cikgu tentang Majlis Pilihan Raya Tingkatan 6? Okay. Terima kasih sebelum saya bagi ucapan di atas pertanyaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada PSS TV SMK Pancur Perdana kerana memberi kesempatan kepada saya untuk meminta pendapat daripada saya berkaitan perjalanan proses pilihan raya Presiden Tingkatan 6. Hari ini merupakan peristiwa kedua selepas daripada peristiwa pembubaran Majlis Tingkatan 6 iaitu pemilihan Presiden pada 28 bulan pada 28 kita telah bubarkan Persatuan Tingkatan 6 sesi 2025-2026 dan kita akan adakan pilihan raya yang barulah untuk sesi 2026-2027. Hari ini pada 3 hari bulan merupakan hari proses penamaan calon bagi seluruh pilihan raya di peringkat Malaysia peringkat kebangsaan. Dan pada 18 hari bulan kita akan adakan pilihan raya. Saya harap PSS, TV PSS boleh buat live, bolehlah. Kita akan ada. Sekian terima kasih daripada kami Pancurian TV PSS. Semoga pilihan raya Tingkatan 6 berjalan lancar dan dapat memilih pemimpin yang amanah serta berdedikasi. Bye.